والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين. أما بعد، kasihin Muslim Majlis Ngurusi dan ahli dan kuasa surau, pegawai surau, tuan, perempuan, muslimin dan muslimat yang saya hormati dan dikasihi sekalian. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah kerana dengan limpah serta kurnianya dipanjangkan oleh Allah usia kita, maka kita dapat bertemu lagi. Dan alhamdulillah sekarang sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk berada di bulan Rajab, yang bulan di dalamnya berlaku satu peristiwa yang sangat besar, yang menggegarkan alam, yang menegarkan alam lagi. Itu peristiwa Isra wal Mi'raj yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran Al-Karim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah. Allah itu Tuhan yang memperjalankan hamba daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang Allah Ta'ala berkata supaya mereka melihat ayat-ayat kami. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha benar dan Maha melihat. Tentu dihormati lagi kasih sekalian. Boleh kata tiap-tiap tahun dah kita dengar ceramah tentang Isra wal Mi'raj. Macam saya sebut selalu dah, tak ada penceramah yang boleh ceramah daripada awal sampai akhir. Kalau saya tak ada naik ke langit pun, pusing ke bumi pun tak ada. Yalah, kerana cerita ini setiap satu ada pengajaran, ada pengiktibaran. Yang penting kita kena faham dan mengambil pengajaran. Tuan-tuan sekalian, Isra, perjalanan bumi, Mi'raj, perjalanan langit. Allah bawa Nabi berjalan supaya melihat ayat-ayat. Ayat Allah ni ada dua. Satu ayat, kalau hari ini Quran, kita panggil ayat Allah. Yang keduanya, ayat Allah ni alam. Alam ini pun ayat. Ayat ni kalau diterjemah dalam bahasa kita, yang mudah kita cakap, makna tanda. Nak kenal Allah Subhanahu wa taala, kamu kena belajar ayat Allah, yang Al-Quran Al-Karim. Yang kedua, kamu kena tengok ayat Allah, yakni alam. Ini semua ni Allah Ta'ala buat supaya kita kenal dia. Alam tarau anna Allah khalaqas samawati wal ardh. Kenapa kamu tidak lihat bagaimana Allah jadikan 7 lapis langit? Kamu tak tengoklah. Tengoklah, fikir.
alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Alam tara anna al-fulka tajri fil bahri. Kenapa kamu tak lihat bagaimana kapal boleh berlari di atas laut? Kapal boleh berlayar di atas laut. Kamu tak lihat? Yang beratnya beribu-ribu tan. Kenapa kamu tak tengok? Macam mana kapal yang begitu besar, yang begitu berat, yang boleh berlari di atas laut? Air laut ni keras kan? Dia lembut, suara kaki kerja masuk jatuh, tapi tak keras. Siapa tahan dia bagi? Tambah kapal sekarang, ada yang boleh naik sampai 3,000 orang dalam kapal. Ada beratus-ratus bilik yang setiap bilik itu lengkap macam hotel. Ada 3-4 tingkat. Yang dalam tu ada supermarket, yang ada tu ada kolam renang, yang dalam tu ada padang bola, yang dalam tu ada restoran. Macam duduk dalam satu bandar yang besar. Tapi kenapa kamu tak lihat bagaimana kapal itu boleh berjalan di atas air? Tak jalan. Ini semua ni Allah Ta'ala buat suruh lihat. Dan sememang pun Allah Subhanahu Wa Ta'ala buat alam ini supaya kita lihat dan tengok. Sampai Allah Ta'ala sebut, afalam yusiru fil ard fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin. Kenapa kamu tidak berjalan di atas muka bumi? Kamu lihat macam mana akibat orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah suruh berjalan. Nak cerita kata Isra' hak berjalan tadi. Nak cerita kata orang Islam ni dia kena jalan. Bukan duduk taman lela ni tak keluar ke mana. Ada, dia kena berjalan. Ada, disuruh kita berjalan, lihat. Allah Ta'ala suruh. Dalil. Di antara ada 3 doa yang dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 3. Yang pertama, doa orang kena zalim. Doa dia Allah mustajab. Yang kedua, orang berpuasa. Doa dia mustajab. Yang ketiga, doa orang musafir. Doa orang musafir. Doa dia mustajab. Musafir ni makna dia Allah suka sampai diberi tawaran antara doa yang dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, da'watus safir. Doa orang musafir, Allah mustajab. Maknanya Allah suka berjalan. Allah suka hamba dia berjalan tengok kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah bawa Nabi berjalan. Bukan Nabi Muhammad saja, Nabi-Nabi lain semua berjalan. Nanti saya cerita teman. Satu. Yang kedua, sembahyang ni Zuhur 4 rakaat. Memang tak boleh pindah dah. 4 tu nak jadi 2 kan, nak jadi 3 kan tak boleh. Pindah rakaat sembahyang kafir. Tak boleh pindah. Memang tetap 4. Zuhur 4, Asar 4, Isya 4, Maghrib 3, Subuh 2. Boleh ubah tak? Tak boleh. Nak ubah satu tak boleh. Kalau saja ubah rakaat sembahyang, boleh jadi kafir. Kerana dia mengubah hukum Allah. Dan memang pun kita kena sembahyang macam tu. Kecuali
Kalau bermusafir, Allah potong 50% untuk orang musafir. Pahala lebih daripada sembahyang 4. Maknanya kalau kamu bermusafir, Zuhur kamu buat 2 saja. Kalau kamu buat 4, sah juga sembahyang kamu, tapi pahala 2 banyak pada 4. Pasal apa? Allah suka hamba dia bermusafir. Kerana bila dia musafir ni, dia tengok, dia lihat, dia banyak pengalaman, dia jadi orang kuat, dia jadi orang hebat. Satu. Lepas tu, kita masuk Zuhur kena sembahyang. Masuk Asar kena sembahyang. Masuk Maghrib kena sembahyang. Masuk Isya kena sembahyang. Boleh tak pindah waktu sembahyang? Tak boleh. Kecuali kalau kamu musafir, kamu boleh buat Zuhur dalam Asar. Asar dan Zuhur. Bagi lagi potong 2, potong 4 jadi 2, boleh campur pula. Kalau saja tak boleh buat. Untuk orang musafir saja. Nak fahamkan kepada kita, Allah suka kita berjalan. Allah suka kita berjalan. Pergi tengok. Nanti orang Melayu ni dia kata aku tak mau pergi ke lain dah. Nak pergi umrah tiap-tiap tahun. Dan aku pergi Mekah aku tak mau pergi tempat lain dah. Siapa ajar? Ni lepas terlanjur. Ada orang macam tu duk sembang saya aku tempat lain tapi bukan mau pergi. Jangan macam tu, salah tu. Yang salahnya duk pergi tempat lain, Mekah tak pergi. Tapi kalau anda pergi dah Mekah, buat haji, buat umrah, tak salah pun kamu pergi tempat lain. Disuruh tengok. Pergilah. Itu. Kalau kita tengok dalam asnaf zakat, adalah angkat asnaf zakat. Fakir, miskin, ibnu sabil, sabilillah, ibnu sabil, asabilillah, mu'allam. Antaranya yang boleh terima zakat ialah ibnu sabil. Ibnu sabil ni orang tak ajak tahu mana. Ada mungkin kita tak pernah faham. Ibnu sabil. Orang panggil anak jalanan. Pengembara. Orang yang mengembara. Ibnu sabil. Itu. Sebab tu dulu saya masa ada jawatan sisi dulu kan, saya sebutlah duit zakat tu banyak. Sampai puluh-puluh juta di zakat. Apa salahnya duit zakat? Belanja untuk imam masjid, untuk imam surah, bawa pergi jalan. Boleh untuk imam, muti masjid, muti surah, untuk imam dia tak apa. Bawa pergi jalan. Ada. Atas nama Ibnu Sabil. Berarti dia jalan tengok. Nanti dia balik, dia ada idea nak buat pada anak buah dia. Jangan ni, kalau kita tengok hak tak elok, kita ambil ke sebagai pengetahuan. Hak elok, kita tengok. Dua-dua boleh tengok. Ni dekat-dekat kata, sat-sat dengan orang pejabat agama, dilatih. Sat-sat dengan kata orang pejabat zakat, dikutuk di Mesir. Mereka je kerja pergi. Itu cerita dia. Bawa sama tetap-tetap. Kalau ada sampai puluh-puluh juta, boleh cakap nak bawa untuk imam masjid pergi Mesir, tengok piramid, tengok Fir'aun. Ada. Salahnya. Dan tuan sekalian, buat berjalan pergi London ke, pergi Singapura ke, supaya tu suka tau. Kalau kita berjalan tengok, supaya pemikiran kita terbuka. Sedap. Sebab itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Allah sebut, Maha suci Allah, Tuhan yang memperjalankan hamba. Allah bawa berjalan. Makna pentingnya kita berjalan. Nah itu. Betul kalau tuan-tuan. Duit ada, Mekah tidak, umrah tidak. Jangan tentu.
Hmm? Kita mau pergi ke mana? Kau duk mesti ulang taman ni. Jadi power. Nada. Ha. Duit ada. Anak-anak duk bagi. Itu. Esok ni kalau mati pula anak ambil duit tu. Pergi makan ni di ladin. Duit pusaka mak tinggal. Banyak nanti mak nak pergi mana? Kan? Tengok kebesaran tu. Tengok keagungan Allah Subhanahu. Dan orang yang bermusafir ni dia jadi kuat. Ada? Kuat. Ada. Bukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Nabi Adam alaihi salam. Dia asal daripada syurga Nabi Adam. Adam ni asal daripada syurga. Allah tinggal di syurga ada. Allah turun daripada syurga, turun ke dunia. Pindah. Tak ada syurga saja, pindah pergi ke dunia. Tok kita Adam alaihi salam. Dan bukan Adam dengan Hawa masa tu mereka dua orang datang ke bumi bayangkan sunyi tak mana. Ada. Baik. Adam dibuang di tempat jauh, ada kata di India. Hawa wallahu a'lam dah ada kata di Jeddah. Tempat bertemunya Arafah. Maknanya tentulah Nabi Adam ni berjalan. Ada jalan daripada satu tempat ke tempat sampai bertemu dengan Hawa. Makna memang keturunan kita ni jalan. Dan tuan sekalian, kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala buat benda yang di dalam dunia. Ada benda yang tak ada di negara kita, ada negara orang. Ada benda yang tak ada pada orang, ada di negara. Pasal apa Allah Taala tak buat bagi cukup lengkap dalam satu negeri itu bagi ada belaka? Supaya hang pergi tempat aku pergi tempat hang. Hang tengok tempat aku tengok tempat hang. Kita kalau pergi Australia boleh tengok kangaroo. Ya Allah, punya seronok. Orang Australia tengok kangaroo macam kita tengok lembu. Dia tak ada berkata apa buat kangaroo. Kita ni kalau pergi Australia boleh tengok kangaroo tangkap gambar kubur dalam Facebook, bola TikTok. Dia jadi cewi teruk tu cewi. Tempat kita tak ada. Jadi kalau nak tengok kangaroo, kamu kena pergi Australia. Mungkin ada di zoo kot. Zoo ni bukan habitat dia. Orang bela cara dia. Tapi nak tengok macam mana cara hidup dia, kamu kena pergi. Pasal apa Allah Ta'ala tak buat kangaroo di tempat kita? Tu kalau orang jadi turis guide di Langkawi tu. Ada. Dia bawa mak sana. Bawa anak. Tengah-tengah duk bawa tu anak tu berhenti. Dia ingatkan dia nak pergi jantan. Tantan. Kaki semua. Berhenti. Kelang kabut berhenti. Pasal apa? Dia tengok kerbau dalam benar. Dia tengok kerbau dalam benar. Punya seronok lah tengok kerbau. Kita dah gelak kat dia. Pasal tempat dia tak kerbau. Betul? Tempat dia tak kerbau. Allah Subhanahu Wa Taala buat gitu begini supaya saling tukar di antara satu tempat Zahang pergi tempat aku pergi tempat aku. Tengok. Nak tengok penguin. Kita tak ada. Betul. Orang Perancis dia mari ke Malaysia antara benda yang dia tengok beruk. Tahu? Sebab tempat dia pun tak ada beruk. Sebab tu bila boleh tengok beruk kau ni seronok dia pun. Tu cerita. Pasal Allah buat begitu. Ada orang duduk di New Zealand. Orang New Zealand dia suka tengok ular. Dia main tempat tu dia tengok ular seronok. Pasal di New Zealand tak ada ular. Tak ada ular sawa, tak ada ular kampung, tak ada apa semua. Bila mari tempat kita tengok ular, seronok. Kita nampak ular, lari. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala buat. Ada? Gitu supaya kita boleh berpergi mari. Itu binatang. Kita
Orang kita suka buat apa dia ni. Cikgu dia nampak dia. Tadi dia cari dah. Baik, orang suka tengok apa dia ni bonsai. Ada bonsai kan. Pokok yang kecil tapi nampak tua. Nak kena buat bonsai. Boleh tengok renek kita nampak seronok. Tapi kalau pergi Australia, tengok pokok renek pendek. Umur puluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun. Ada. Pasal apa Allah Ta'ala buat begitu, supaya kita boleh berperimani. Makanya sama buah-buahan. Kita kan ni, dulu saya banyak tanam apa dia, kurma madrasah saya. Orang kerja tanya, kurma ni buah harus saya. Kalau dia buah standar punya lah cewek. Memang bukan tempat dia. Nada tempat dia. Kalau anak tengok kurma hampir masjid. Anak tengok kurma hampir yang naik. Anak tengok kurma hampir Saudi. Itu. Orang Saudi pula nak tengok durian kena main Python daripada ada durian. Nah itu. Nak tengok rambutan. Bangladesh tak ada rambutan. Bangladesh tak ada rambutan. Bangladesh tak ada serai. Serai tak ada. Itu. Untuk sekalian. Gitu. Maknanya pasal apa Tuhan buat begitu? Padahal hutan di tanah dia hidup mengamuk. Tapi tak ada. Tempat dia pun tak ada. Orang berada makan tak balik terai tanah balik. Tak itu. Tak itu. Itu. Pasalnya Allah buat gitu supaya hang pergi tempat aku, pergi tempat. Faham dah contoh-contoh siapa? Yang tadi. Kita boleh berpergi mari. Buru sama. Ada burung yang dia tak hidup tempat kita, dia hidup tempat lain dengan penasihat. Ada burung yang tak pernah hidup tempat kita. Nak kena tengok pergi mari. Maknanya memang Allah Ta'ala buat alam ini yang Allah Ta'ala jadikan supaya kita lihat, supaya kita tengok. Dan tengok lihat itu supaya kita dapat kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu saya kata tadi bahawa kita berjalan di atas muka bumi ini adalah ibadah. Tengok kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah ibadah. Dan memang Allah Ta'ala buat alam ini untuk kenal dia. Sebab tu kalau belajar sifat 20 dulu, dalil ni ada dua. Satu dalil nakli, satu lagi dalil akli. Dalil nakli, dalil ambil daripada Quran. Satu lagi dalil akli, dalil kamu fikir. Kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Allah Ta'ala jadikan dia. Itu mana Isra. Mana jalan. Nabi Nuh alaihissalam. Ketika berlakunya banjir besar, Allah suruh Nabi Nuh bina bahtera. Bila banjir tenggelam gunung ganang yang tinggi itu, lalu bahtera Nabi Nuh berlayar. Akhirnya dia berlabuh di atas bukit Al-Judi. Allah sebut bukit Al-Judi. Bukan judi Al-Judi. Ya, di situ bahtera Nabi Nuh berlabuh di situ. 40 hari. Jauh mana? Ada kata bahtera Nabi Nuh masih ada sekarang. Di antara Turki dengan Rusia. Tapi kalau kawasan itu jadi rebutan, siapa tak naik? Kawasan salji. Maknanya Nabi Nuh yang dipanggil Adam Sani, Adam yang kedua itu telah pun mula berjalan di atas. Tengok Nabi mana tak ada? Nabi mana tak ada? Tengok Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim yang asal daripada Iraq. Nabi Ibrahim dia orang Iraq. Namrud tu di Iraq. Iraq tu panggil apa? Babylon. Nah, itu. Namrud di situlah dia berhadapan dengan Namrud. Di situlah dia kena bakar dalam api.
Yang Namrud kumpul kayu api bersama tentera dia sebanyak-banyaknya dan nyalakan api sampai nak campur Nabi Ibrahim dalam api itu tak boleh, terlampau panas. Sampai dia fikir pula buat main jerit plastik gergasi. Plastik tu besar buat, tarik, lepas. Jatuh sungguh Nabi Ibrahim AS dalam. Allah berfirman pada api yang kuni berdan wassalaman ala Ibrahim. Wa api jadi sejuk sama. Sampai tawaddu sekali. Marah ke Nabi Ibrahim. Pasal Nabi Ibrahim ajak sembah Allah, tinggal sembah patung-patung berhala. Bila Nabi Ibrahim keluar daripada api itu, elok tak ada apa, tenteram elok. Tapi dekirnya kaum dia kata, inni muhajirun ilallah. Aku nak berhijrah kepada Allah. Nak pergilah, nak hijrah. Inni muhajirun ilallah. Aku nak berhijrah kepada Allah. Dia keluar daripada Iraq sekarang. Dia pergi ke Palestin. Jauh. Iraq dengan Palestin tadi. Punjab dulu jalan kaki. Habis sangat naik motor. Daripada Iraq nak sampai ke Palestin. Ke Palestin. Dalam ramai-ramai masa tu yang ikut Nabi Ibrahim. Anak menaikkan dia aja tu kan. Lut alaihissalam. Keluarlah dua orang Ibrahim dengan Lut daripada kampung halaman mereka pergi ke Palestin, duduk di Palestin. Lut di depan sikit, duduk di Laut Mati, beri sodor ataupun sadu, duduk situ. Ibrahim duduk situ. Duduk di Palestin. Sampai hari ini di Palestin ada satu tempat nama dia Hebron. Ibrahim. Di tempat itu ditawan oleh dia. Dan atas tu pada makam para Nabi-Nabi alaihi wassalam. Ada yang dia bagi tengok, ada yang tak bagi tengok. Nabi Yaqub ada di situ. Nabi Ishaq ada di situ. Dia kata Nabi Ibrahim ada kat situ. Ada tak bagi tengok. Kerana dia kata ini turunan dia bawah. Orang lain tak boleh tengok. Lepas nak cerita kata memang berjalan ini perlu supaya kita melihat kebesaran dan keagungan Allah. Tu makna Nabi SAW dibawa. Itu yang timbul cerita-cerita yang banyak yang boleh kita mengambil. Nabi Ibrahim pula bukan dia duduk di Palestin saja. Lepas Palestin dia pergi pula ke Mesir. Dekat kan? Daripada Palestin Nabi Ibrahim pergi ke Mesir. Itu di Mesir. Lepas Mesir Nabi Ibrahim di mana? Jawab. Pergi mana? Dia pergi ke satu tempat. Tempat tu orang tak pergi. Tempat tu orang tak boleh duduk. Tempat tu tak ada buah-buahan. Tempat tu tak ada pohon-pohon kayu. Tempat tu tak ada sumber air. Tempat tu nama dia Wadi Ghairi Dhi Zar'in. Lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Tempat tu nama dia Makkah Al-Mukarramah. Tuan bayangkan daripada Iraq mengembara pergi ke Palestin, daripada Palestin mengembara pergi ke Mesir, daripada Mesir datang ke Mekah yang orang tak duduk masa tu di Mekah. Tapi Nabi Ibrahim pergi pugat Mekah. Kata dekatkah pengembaraan Nabi Ibrahim? Mudahkah pengembaraan Nabi Ibrahim? Payah. Sebab tu saya kata tadi, kita hari ni kalau ada duit semua mudah. Ada kereta, ada bas, ada kapal terbang boleh bawa kita.
Saking bangkit umur yang ada, kebetulan rezeki yang Allah Ta'ala bagi ada, pergilah. Jangan, tengoklah. Banyak pengajar-pengajar boleh kita datang. Nabi Ibrahim, last sekali dia sampai ke Makkah. Dia bina Kaabah di Makkah. Sampai hari ini depan Kaabah itu ada makam Ibrahim. Apa dia makam, bukan kubur. Tapak kaki Nabi Ibrahim. Ada sekarang tunjuk kata Nabi Ibrahim memang sampai kat situ. Nabi Ibrahim bina Kaabah. Nabi Ibrahim sembelih anak kesayangannya Ismail di Mina. Nabi Ibrahim ajar cara buat haji. Tu amalan haji, tu amalan sejak daripada zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bukan orang Makkah. Sebab itu orang-orang yang mengembara ini dia berjaya. Dia berjaya. Kita tengok kita sini sudah. Hak berjaya ni bukan orang pribumi, bukan orang bumi putra. Hak berjaya ni orang mengembara. Dia berjaya. Cina dulu mari mengembara tempat kita. Dia buat kerja apa? Terus kerja dulu cari biji timah. Dulu tak ada jamban kan? Bukan ada jamban teman-teman dulu. Bukan tak ada jamban. Kok kampung jamban dia tengok kanan, tengok kiri. Itulah jamban. Bisa kan ambil jamban pergi mana? Pergi sungai. Itu kok bukan. Tak ada jamban mereka sekarang. Dia bola tung. Ada? Bola tung. Ada tung besar. Pok Cina lah duk kanak tung. Nama dia. Asal duk kanak tung. Taik tu orang panggil tu kan. Tengoklah kanak. Kanak dia buat apa kat layu dia. Kat apa dia tadi punya patah lah. Dulu bukan ada indah water macam sekarang. Aki, tank macam sekarang. Tak ada. Mari duk kanak benda tu je. Hak kemas lari ni. Ada? Hak kemas lari ni. Gitu. Tarik orang Melayu pun. Tarik. Apa dia ni, tak ada enjin duk tarik terodol. Tapi oleh kerana mereka apa sampai, mereka sedar, mereka mengembara, mereka bina, sampai kita pula jadi hamba dia balik. Dia kuli dia balik. Tak mengembara. Tak tahu lah orang Melayu tu tak sedap nak jadi hamba. Orang India tu ni kerja istek. Lalu jadi toki kebal-kebal. Pasal mengembara. Kawan-kawan kita Pakistan dulu, kalau lama lagi, tu tak punya kan. Kena lama lagi, dia jual kapek kayu dekat wall. Kering ke rumah, jual kapek. Lah lagi, ni kapek kayu dekat wall. Tak ada lagi. No, kedai kapek bergedung-gedung. Kedai langsir bergedung-gedung. Kita pula jadi revolusi dia pula. Habis. Terus kira. Dulu kita ada gelap dia kayu dekat wall. Tengok kampung. Lah kedai perabot. Bukan 3 pintu, 5 pintu, 6 pintu sekali. Penuh. Kita ada apa mengembara? Kau tak pernah? Kau ada tak? Betul sila. Bagi apa mengembara? Betul sila. Bangladesh, betul sila aku kamera helm. Jadi toke dah lagi. Kita pula pergi jagung dia. Kampak ada mungkin berjam, 3 jam nak dapat tu. Beli jagung, beli strawberry. Kita tahu tak pasal orang suka strawberry? Bukan sedar, durian. Tak ni, muatan tak ni. Ada? Sebab strawberry itu bukan buah kita. Buah Mesir, buah mana. Tiba-tiba strawberry bukan buah kita. Berbuah di tempat kita. Dia cewi ke? Pulau beli strawberry, masak. Bunyi pula strawberry. Dia orang putih. Orang Melayu ni boleh bunyi orang putih tak sedap. Dia jadi sedap. Ada? Burger. Dia kena tukar pasal putih. Sudah. Cokodok tak ada. Aku fikir banana ball. Tak. Dia kena tukar nama. Ada. Macam duk rata nak beli strawberry. Strawberry dengan belah mana sedap. Belah tak kan?
Tapi dia ada strawberry. Dia rasa macam duduk di negara Europe sikit. Itu dia dah lambat beli. Tapi yang kayanya ialah orang yang bermusafir. Orang yang bergerak. Sebab tu Allah tunjuk Nabi-Nabi yang gerak. Tapi kita tak mau tahu. Betul. Saya sudah sebut Nabi-Nabi. Semua Nabi-Nabi belah Nabi. Sampai Nabi Ibrahim tu. Berkat kesusahan dia, berkat kepayahan dia, berkat kesabaran dia, akhirnya dia ternak kami banyak. Allah bagi kelebihan pada Nabi Ibrahim. Macam mana Nabi belakang ni? Nabi Musa belakang ni. Orang Melayu tak mau belakang ni, belah kucing. Tak tahulah tuan-tuan, kira coba tembok tak kira ada mata kucing. Tuan-tuan, orang kita ni nak jadi sampai tahun mana ni? Sampai tahun mana kalau kita tak tengok? Jadi teruk lah. Kucing dulu, bila dia sakit, dia pandailah cari ubat. Kucing dulu. Dia sebenarnya tengok tak kucing dia pergi tengah padang, dia makan rumput. Ada? Kucing dia makan rumput. Tu kucing dulu. Pasal apa dia makan rumput? Bila dia makan rumput, lagi dia muntah. Itulah perubatannya. Dia tahu, binatang dia tahu apa ubat dia. Apa ubat dia? Bila dia lekat tulang, dia garu tengkok dia. Hilang dia. Orang lain dia kucing sakit, bawa pergi hospital. Bawa pergi klinik. Boleh makan vitamin ni, apa semua. Tu tuan-tuan sekalian. Tak tahu kita nak jadi apa. Kalau saya tak teguh, dan ustaz tak perlu teguh, dia jadi mengarut. Mengarut. Yang kucing ni teruk lah. Sampai kucing tak boleh berdikari, nak berdikari macam mana. Beli jepit kuku, kerat kuku kucing. Gila. Allah buat kuku untuk dia memburu. Hampir kerat kuku dia. Lepas tu kucing pula pakai, mana sayang mama. Bilang anaknya. Bukanlah kita ni tak pencipta kucing tu. Biarlah dia hidup cara dia. Dia kata kucing ni dia hidup di kalangan kita. Dia tak macam rimau. Rimau apa kalau hang belah macam kucing tu. Dia duduk rumah dia. Dia tak pergi mana. Dia tak. Orang dulu pun belah juga kucing kan. Dan untuk kita dalam pok kita ni pun belah kucing. Tapi tak seteruk orang dalam. Ada orang yang hebat katanya apa ni? Tentu dia suruh merah ni habis. Tapi tak dia cakap buat kuih drama. Dia tu sekalian. Ada orang hebat. Hebat kata apa ni? Baru ni hebat. Dia kata ustaz kawan saya. Dia buat rumah kucing 200,000 rumah kucing. Betul dia pun. Macam kita mari ke dunia ni tak ada makanan. Tu tak cerita raya-raya tempoh baju kucing. Bagi sama 2-3. Baju tempoh baju kucing tuan. Mahal daripada baju orang ni. Betul lah mana? Saya tu pandai lah biasa buat baju kucing. Special case je. Alhamdulillah tuan. Dulu senang je bela kucing. Malam-malam hambat luar, hantar kat dah tipu takak semua kuku dah ada, tarik dah. Ni dah bela lah rumah. Dulu nak tidur, hambat kucing keluar. Lah ni nak tidur, cari kucing takak. Kat kucing. Kena pula laki dah ada, tak ada kat laki dah kat kucing. Bukan tak boleh, tapi jangan teruk sangat. Jangan teruk sangat. Bila tak lah nak bela, tak kucing lah. Itu cerita dia tak. Bukan nak cerita pasal kucing. Nak cerita kata Nabi-Nabi ada tugas yang besar. Dia berjalan, dia tak lihat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi Ibrahim tadi kita sebutkan sallaita Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad barik ala Ibrahim. Dia daripada Iraq pergi ke Palestin, daripada Palestin pergi ke Mesir, daripada Mesir sampai ke Mekah. Balik ke Palestin. Mudah ke zaman dulu. Itu susah. Susah. Tapi Nabi buat. Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf.
Yang ni Allah takdirkan dia. Abang dia tahu masuk dalam telaga buruk, orang ambil dia, jual. Masa tu jual orang laku. Ada jual orang laku kena tegak pula dia jual dengan harga murah. Lepas tu kawan ni pula jual sekali lagi di pasar Mesir. Lepas tu Nabi Yusuf pula dibeli oleh Raja Muda Mesir. Ni perjalanan Nabi-Nabi ni. Lepas tu Nabi Yusuf pula masuk penjara pula, keluar penjara. Sudah Nabi Yusuf jadi Menteri Pembendaharaan Mesir. Maknanya Nabi Yusuf juga Isra. Jalan. Nabi Yusuf. Nabi Musa. Daripada kecil lagi mak dia letakkan Nabi Musa itu di atas sungai ni, pajuk sungai. Jalan. Daripada bayi lagi pajuk sungai, masuklah istana Firaun. Bila dia besar, tengok Firaun tak tawan hala, zalim kepada Bani Israil, tumbuk orang Firaun. Mati. Firaun cari nak bunuh dia. Nabi Musa berangkat, tinggalkan Mesir. Pergi ke mana? Madian. Jadi boleh cek Madian, jauh mana? Padang Saudi. Pergi ke Madian. Duduk Madian lama mana? 10 tahun. Keluar Mesir, pergi ke Madian. Duduk di Madian 10 tahun. Kahwin dengan Nabi Syuaib. Lepas 10 tahun, balik semula ke Mesir. Jalan tak Nabi Musa? Sebab tu jangan pandang rendah orang jalan-jalan. Tapi biar kena gaya. Siapa nak pimpin dia? Siapa nak bagi pengajaran? Ini masa sihat. Tak mau tengok kebesaran Allah. Sakit je saya. Orang ajak pergi Kubang Zembang naik bas pun tak mau. Ponok sangat sama dia orang. Ada apa tak? Dia tuan sekalian. Itu jangan. Tengok. Dia tuan sekalian. Saya masa saya nak buat nama kat Kubang Zembang. Saya berjalan masa pergi tengok di Yala. Ada satu markah tabligh besar sekarang ada. So pergi sana, pergi sini, tengok sini, tengok apa semua. Oh, saya buat. Bukan untuk mari idea itu dah. Tapi tengok tempat orang. Rekannya Nabi kita Muhammad SAW. Lahir di Mekah. Pada itu dilantik menjadi Rasul di atas Gua Hira. Di Mekah pula Nabi SAW tinggal di Mekah pergi Taif. 100 kilometer lah pun. Naik bas. Dulu nak berjalan Taif tu, pergi Taif. Lepas Taif, balik daripada Taif. Masa tu sebatang kara tak ada. Isteri wafat, pak menakan, meninggal. Musyrikin pula tekan Nabi sedahsyat-dahsyatnya. Masa tu tak apa, Allah bawa jalan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Maksud itu yang memperjalankan hamba-Nya daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Balik daripada langit turun malam itu. Ada Nabi tak pergi ke mana ada? Tak. Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah sampai di Quba. Nabi hijrah pada bulan Safar. 27 Safar, Nabi keluar daripada rumah dia, duduk atas jabal tu 3 hari. Hari ni semua kalau orang pergi Mekah tengok jabal tu, duduk 3 hari. 1 Rabiul Awal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bergerak daripada di atas jabal tu itu turun pergi ke Quba. Di Quba. 8 Rabiul Awal sampai 8 hari jalan. 8 hari jalan, duduk di Quba. Bina masjid Quba. Daripada Quba, Nabi bergerak pergi ke Yathrib. Tu Nabi bina Masjid Nabawi sampai sekarang. Pada tu, tahun yang ke-7, tahun yang ke-6, Nabi SAW keluar daripada Mekah, daripada Madinah, pergi ke Mekah nak buat umrah. Tak boleh, ditahan di Hudaybiyah. Tahun depan pergi pula Mekah buat umrah.
Maknanya tak duduk setempat. Lepas Nabi SAW tawan kota Mekah itu, berlaku pula peperangan Hunain. Nabi bergerak perjalanan pergi ke Hunain. Balik pada tu berlaku pula peperangan Tabuk. Jauh Tabuk dekat Syam ni. Tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu yang Allah Subhanahu wa taala tanya, apalam yusiru fil ard? Kenapa kamu tidak jalan di atas muka bumi? Tengok bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Tengok kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tengok bagaimana kaum dulu yang hebat, kaum dulu yang maju dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam mana Allah Taala binasa? Sampai sekarang ada bukti. Kaum Samud, umat Nabi Saleh, kaum Ad, umat Nabi Hud. Allah sebut mereka ini yatatawaluna fil bunyan. Mereka ni meninggi-ninggikan bangunan mereka. Boleh tengok. Mereka pahat gunung-gunung batu buat rumah musim sejuk dan buat rumah musim panas. Rumah batu. Kita hancur batu buat rumah. Mereka ketuk batu buat rumah. Yang kita ni batu. Ni semua batu. Cimen daripada gunung batu. Pasir daripada gunung batu. Apa dia lagi? Batu daripada gunung batu. Hancur itu. Ni apa dia? Kapok, simen kapok daripada batu. Batu-batu apa dia ni? Obat mamar tu dihancur kalau dia buat simen kapok. Mamar daripada batu. Campur-campur ni. Tapi kaum Ad, kaum Samud, dia repuk batu buat rumah. Repuk batu buat rumah dalam batu. Tapi sekarang ada perombat tiang Roman, tiang apa semua tiru kaum dulu. Mereka punya majunya Allah binasakan. Kenapa? Mendustakan ayat-ayat. Mendustakan Nabi. Tak percaya pada Nabi. Punya majunya kaum Samud tu Allah Taala sebut wa nakhlin tal'uha hadim. Kata Allah, pelepah apa dia ni, pelepah tamar, mayang-mayang tamar orang-orang Samud itu, kaum Ad itu hadim, lembut. Mayang tamar mereka lembut. Wa nakhlin tal'uha hadim. Mayang kurma mereka lembut. Kita tahu apa apa mayang kurma itu. Siapa tahu? Kalau orang tuan-tuan tak usah cerita kurma lah. Sebab tak ada kurma tempat kita. Nyok. Tuan-tuan nak tahu macam mana nyok ni subur? Tengok mayang dia. Kalau mayang dia lembut, nyok tu subur. Kalau mayang keras, nyok tu tak subur. Allah cerita. Dan senang kelapa sawit lagi senang. Kalau tuan-tuan nak pergi proning pokok sawit hak orang tinggal 5 tahun, 6 tahun tak pernah buat baja tu, tuan-tuan pergi kait lepah dia. Koyok seluar, terkakak-kakak. Sebab dia kat pasal buat tak cukup baja. Kalau ada buah sikit-sikit tu nak kait patah pisau, tak cukup baja. Tapi kalau pokok kurma yang bubuh baja, pokok sawit yang jaga baja elok, tuan-tuan, pi bubuh pisau tarik tu. Mayang dia lembut, pelepah dia lembut. Betul tak ni? Siapa ada sawit ni? Betul tak ni? Tokek sawit dah. Ada. Allah nak cerita kata kaum Samud, mereka dah tahu dah baca Yuria. Mereka tahu dah baca 12. Mereka dah tahu dah baca 15.
tahu dah baca pokok, mereka tahu dah baca daun, mereka tahu dah baca buah. Teknologi dulu. Itu yang Allah sebut wa nakhlil tal'uha hadid. Mayang kurma itu lembut, hadid, lembut. Nak cerita kata, kau nak mereka maju dah dalam pertanian mereka maju dah. Tapi mereka lawan Nabi. Allah binasa. Lawan Nabi Saleh. Lepas sembelih untuk Nabi Saleh. Allah hantar Nabi Saleh kata tunggu 3 hari. Hari pertama muka dia putih. Sehari. Hari kedua muka mereka merah. Hari ketiga muka mereka hitam. Panas Allah bagi panas. Sampai kulit mereka melecuk. Panas. Lari keluar daripada rumah. Tak pakai baju. Panas. Tiba-tiba mereka nampak awan hitam. Semua pakat dikumpul. Pasal apa hujan nak turun kata mereka. Dah Allah turunkan bala. Mati bergelimpangan habis. Tahu Nabi kau. Boleh pergi tengok nanti Mada'is Salah. Ada. Tapi lah ni Saudi duk meloncat buat kayak kaum dulu kata. Panggil hati-hati barat, loncat perbogeh kat situ. Barat. Tapi di situlah Allah binasakan kaum yang lawan Nabi SAW. Kaum Nabi Syuaib. Allah binasakan juga sebab apa? Menipu. Menegor menipu, timbangan menipu, sukatan menipu, projek menipu, tender menipu, semua menipu. Allah binasakan kaum Nabi Syuaib sebab tipu. Pasal pun Allah suruh berjalan tengok supaya jangan jadi perangai macam tu. Jadi juga Panglima Angkatan Tentera. Tentera sekalian. Rumah TV ni apa dengan tentera? Setialah orang kau berjuang. Dia rekau tentera tu. Inilah kaum Nabi Syuaib yang belum mampus. Yang ada sampai sekarang. Nah, bukan sikit-sikit. Dia ni tentera. Padahal tentang nak apa lagi? Kereta ada, makan ada, tukang masak ada, rumah orang bagi, listrik orang banyak, biar air orang bagi, semua PA 3-4 orang travel, cukup gaji belum. Kapal terbang ada, cukup lengkap. Tak cukup. Dia nak pergi ke apa? Betul sekalian. Inilah pengajaran-pengajaran yang Allah Ta'ala buat. Sebab mereka ni kaum fasik, kaum yang jahat. Kejahat. Tuan-tuan sekalian nak masuk dalam hutan ni, dia macam-macam jabatan ada. Ada polres, ada jabatan hutan. Nak tebang pokok begitu, begini. Orang nak tebang kalau boleh juga. Pasal ada lagi kaum rangai kaum Nabi Syuaib. Buat kerja tak betul. Akhirnya tengok macam mana di Indonesia. Aceh. Punya tebang balaknya. Dan turun banjir lumpur. Tanah sampai ke bumbung. Kita pun jadi. Kita lah dua sangat. Tanah pun saking luar-luar di atas. Turun banjir, tenggelam biar orang kampung. Orang kampung boleh banjir. Pilihan raya bagi RM50, selesai masalah. Betul sekali. Lepas tu kira lain, cerita macam mana. Macam-macam nak buat. Mereka bela babi. Banyak-banyak orang kampung boleh tahu, boleh
cium tai babi. Sungai-sungai yang jernih penuh dengan air babi. Ada dengan alam sekitar, ada begini, ada tak boleh jadi boleh. Pasal apa? Ni perangai kaum Nabi Syuaib ada lagi. Jabatan macam-macam ada. Tanah reza Melayu ni buat apa pun tak boleh sebab nama pun reza Melayu kan. Tapi ada reza Melayu pergi kepada bukan Melayu. Tapi bila kita tanya, apa? Tanah ni reza Melayu tapi bukan awal Melayu. Tapi reza Melayu. Kepala otak kan. Apa? Tapi dengarlah tu. Tanah ni reza Melayu. Dia kata tak payah dengar. Tapi dimiliki oleh bukan Melayu, tapi reza Melayu. Itulah jawapan. Dengar jawapan tu. Dengar. Gitu. Bagus. Betul sekali. Pasal apa yang tak boleh jadi boleh? Pasal ada orang yang macam kaum Nabi Syuaib. Akhirnya binasa. Binasa. Yang saya nak cerita dengan tuan-tuan sekalian. Isra tadi ni. Israel berjalan. Sebab itulah pentingnya kita mengambil perkataan Isra, Maha Suci. Tuhan yang memperjalankan hamba. Ya tuan-tuan sekalian, perjalanan ini perjalanan menuju Allah. Last kali Nabi SAW bertemu dengan Allah. Dan dalam perjalanan itu ditunjuklah kepada Nabi SAW. Dan Nabi tengoklah macam-macam. Ada dipanggil ke kanan, ke kiri. Nak cerita kata perjalanan menuju Allah ini banyaknya gangguan, banyaknya cabaran. Bila kita nak buat perjalanan menuju Allah ini ada gangguan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun suatu malam Nabi mula nak jalan itu panggil Muhammad. Nanti dulu Muhammad, Jibril kata terus. Wahai Muhammad, teruskan perjalanan. Perjalanan ditunjuk oleh para Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad. Dia diganggu. Sejak Nabi dilantik menjadi Rasul sampai Nabi ke Madinah, diganggu, musyrikin ganggu sangat. Tapi Nabi teruskan. Berlaku perangan Uhud, berlaku perangan Badar, berlaku peperangan semua depa yang mula dulu. Ganggu. Di Mekah, di Madinah pula dia ingat. Senangkah? Ada orang munafik yang dengki, ada orang Yahudi sakit hati. Tapi Nabi teruskan. Islam sampai kepada kita. Dengan perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul kita bayangkan. Kalaulah Allah Ta'ala berhenti Nabi daripada anak Nabi Ibrahim, ada dua isteri, satu Hajar, satu Sarah. Anak Sarah nama Ismail, anak Hajar nama Ismail. Kalau Allah berhenti Nabi dari sakat Ismail saja, keturunan Bani Ismail. Kalau anak Sarah nama Ishak, anak Ishak nama Yakub, turun last sekali sampai Isa, Bani Israel. Kalau Allah berhenti Nabi di sakat Nabi Isa saja, agak-agak kita sekarang jadi lagu mana? Jadi lagu mana? Tak tahulah nak jadi lagu mana. Tuan-tuan, lepas Nabi Isa diangkat naik lagi, orang mula cipta agama baru, Kristian. Kata Isa anak Tuhan, lalu cenaru habis dah. Habis botak, baru jadi tamat langit. Rosak sesat barat habis dah.
Lepas Nabi Ibrahim, Nabi Ismail bina Kaabah, orang Arab mula sesat. Daripada Kaabah dibuat itu semata-mata untuk sembah Allah. Ketika Nabi SAW dilahirkan masa tu, Kaabah ni tenggelam dengan berhala. Orang buat haji tak macam Nabi Ibrahim lah. Telanjang, bogel, pergi tawaf, berselewak, tak habis. Rosak habis. Tu daripada Nabi Ismail nak sampai. Daripada Nabi Musa, Nabi Isa nak sampai Nabi Muhammad bukan 500 tahun. 500 tahun pun manusia kelak tak tahu pun ada. Tiba-tiba Allah nak selamatkan umat manusia ini, Allah bangkit Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan sekalian, kalau Allah tak bangkit Nabi Muhammad SAW, kita ni jadi di mana? Mana kita tahu halal? Mana kita tahu dosa baru? Kita tak tahu apa. Nak kahwin macam mana? Nak cerai macam mana? Nak beranak macam mana? Nak nega macam mana? Nak meretah negara macam mana? Nak tutup aurat macam mana? Tak tahu apa. Tambahlah ni 2025 tahun jarak kita lebih kurang dengan Nabi Isa AS. Kalau lepas Nabi Isa orang mula sesat macam tu dah, macam mana kita yang 2025 tahun dengan Nabi Isa? Rupa je manusia tapi belakang. Lepas pada Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail tu, Mekah sampai tenggelam Kaabah nampak berhala. Kalau Allah terhuikan tak keluar tak bangkitkan Nabi Muhammad SAW, bayangkan sampai sekarang ni Mekah tu jadi lagu mana? Orang Arab tu jadi lagu mana? Kita ni jadi lagu mana? Tak tahulah. Betul. Kita ni boleh tahu, boleh sedar, boleh ingat kerana Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pula Allah turunkan Quran. Quran ni lah yang menyebabkan kita tahu benda ke belakang, kita tahu benda sekarang, kita tahu benda ke depan. Betul orang kafir ni tuan-tuan sekalian, dia tahu benda depan mata dia pun. Macam saya cerita Nabi Ibrahim ini, Nabi, kita tahu di mana. Quran cerita Nabi Muhammad tu cerita belakang zaman Nabi Adam dulu bergaduh dengan iblis tu. Tahu sampai tahu tu. Berjuta tahun kita tahu pasal Quran. Nah, ni tahu benda ke depan kita yang Allah Ta'ala cerita pasal Quran. Tahu benda ke belakang, ke depan lagi kita tahu. Masuk kubur. Siapa pandai cerita? Sebab kubur ni nama dia alam barzakh. Barzakh ni makna dinding tak boleh mata balik. Orang pergi tak nak sampai balik cerita macam mana. Tapi kita tahu. Mati macam ni. Duduk dalam kubur macam ni. Siapa cerita? Ini cerita nama dia Muhammad SAW. Tidak kita tahu. Dalam kubur kena tanya. Macam mana cara bangkit kubur? Kalau kita mengaji tanda-tanda bangkit apa bahas yang dicerita dibahaskan dalam kitab-kitab daripada hadis Nabi, cukup lengkap. Kita tak elok dah. Kerana Nabi cerita sesiap. Bumi ni macam mana? Kita bangkit macam mana? Kita berkumpul tang mana? Nabi tunggu kita tang mana? Siapa bangkit dulu? Kita nak pergi tang mana? Siap cerita. Pasal Nabi cerita. Itu yang kata kita ni terhutang budi sangat dengan Nabi kita Muhammad SAW. Itu saya kata, kerana Nabi lah kita tahu benda belakang.
Hak sekarang, hak lagi akan datang sampai neraka syurga kita. Apa yang ada dalam neraka? Apa yang ada dalam syurga? Siapa boleh cerita kalau bukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah tujuan sekalian. Dan kita juga pun akhirnya perjalanan kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita daripada Allah dan kepada Allah kita dipaksa balik. Kita balik. Jadi perjalanan ni Isra wal Mi'raj daripada perjalanan bumi sampai perjalanan langit sampai Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah redha, Nabi patah balik turun ke dunia. Kita pun Nabi lihat sampai perjalanan kita juga akhirnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah redha, tamatlah hidup kita. Itulah tuan-tuan sekalian lebih kurang yang saya nak sampaikan pada malam ini. Secara kesimpulan yang bahawasanya pentingnya kita mengambil dua ayat ini sebagai pengajaran. Yang pertama ayat-ayat Al-Quran Karim. Yang kedua alam ini sebagai ayat-ayat Allah untuk kita mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua di dalam jalan. Dan Allah berkati kita di dalam Ramadan. Dan Allah berkati kita di bulan Syawal. Dan Allah sampaikan kita sekali lagi di dalam Ramadan Mubarak untuk kita mempersiapkan amal ibadat kita sebanyak mungkin yang boleh. Dan perlu ada rasa dalam mata hati kita. Kita ni perlu sangat Ramadan. Kerana amalan kita sikit. Tapi bila tiba bulan Ramadan, Allah bagi buat sikit dapat banyak. Ada lagi special, ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi insya-Allah orang yang mati dah pun dia bercita-cita kalau boleh dia nak bangkit balik, nak bersama-sama dengan kita di dalam Ramadan. Kerana masa ada hebatnya dalam Ramadan. Mudah-mudahan kalau Allah panjangkan usia kita sebulan lebih lagi, sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita berada di bulan yang penuh berkah. Bagi kita orang yang belajar mengaji beribadah pada Allah, tentunya kita berada di bulan Rajab ini, kita dah rasa angin Ramadan itu. Kita dapat rasa dan suasana Ramadan. Kerana itulah Allah Subhanahu wa taala memilih orang-orang yang dekat dan ciptakan untuk melakukan amal ibadah. Sekadar itu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Guru Ustaz atas penyampaian kita pada hari ini.